yang lebih dahsyat di atas dunia ni berbanding dengan debat yang berlaku di hari akhirat esok di antara penghuni syurga dengan Allah. Itu maksud dia. Nabi kata kalau hampa pernah tengok orang duk argue, duk berdebat, duk lawan. Contohlah kita kata, kita pernah masuk mahkamah tinggi, kita pernah tengok macam mana lawyer-lawyer handal ni dalam mahkamah duk lawan dalam nak membawa kes ni. Hebatnya lawyer ni, dia ni engage saya dengan dia memang juta. Tak ada bayar ratus-ratus ribu punya, juta. Punya hebatnya dia ni, dari segi argument dia di dalam mahkamah ni, hebat dia ni. Nabi SAW kata apa? Kalau hampa pernah tengok perdebatan ataupun argument di atas dunia yang hebat, tidak boleh lawan hebat ahli syurga berdebat dengan Allah di hari akhirat esok. Itu maksud dia. Debat macam mana?